Ada rata-rata di luar sana mengatakan IPTA lebih bagus daripada sistem pendidikan di swasta. Kalau dulu mungkin orang kata IPTA ni berada di atas, okey, dan IPTS ni mungkin kurang dipandang. Tapi pada hari ini IPTS pun memiliki ranking yang saing-saing dengan IPTA. Okey, tapi ada rata-rata di luar sana mengatakan ataupun satu stereotip lah yang yang masih lagi lah, saya rasa masih lagi yang mengatakan IPTA lebih bagus daripada sistem pendidikan di swasta. Kalau daripada pihak Tuan Khairul ataupun Tuan Gabal, macam mana? Adakah masih ada jurang perbezaan yang stereotip mengatakan IPTA lagi bagus ataupun di zaman sekarang ni sebenarnya dia sama saja? Alright, okay, itulah perlunya, okay, Generation Z pada hari ini membuat kajian, okay, membuat kajian. Okey, bukan saja mendengar okey kata-kata orang, okey, tengok pada komen orang. Tidak, kita perlu dapatkan satu fakta, okey, mencari fakta. Universiti IPTS pada hari ini pun macam saya kata tadi, dia memiliki standard ranking yang lebih kurang macam IPTA. Sebab itulah kita ada QS ranking. Okey, QS ranking ni bukan saja ranking universiti, dia juga bagi ranking untuk subjek. Subjek-subjek, contoh macam saya mengajar subjek business management, okey, dalam dunia ranking dia berapa? Nombor 500 terbaik. Okey, dalam Malaysia nombor berapa? Nombor 4. Okey, subjek yang keempat terbaik di Malaysia. So kita perlukan banyak dapat information. Dan kalau dia kata IPTA lebih baik daripada IPTS, mungkin disebabkan dia terasa yang IPTS ni perlukan duit. Mahal. Betul tidak? Betul. Okay. Itu salah satu faktor lah. Salah satu faktor dan saya rasa faktor utama yang mana orang takut bila dengar cost lah sebenarnya. Bila dengar je IPTS, diorang takut, actually it's about cost. Tapi daripada segi kurikulum dia, adakah ada perbezaan? Adakah yang nak mengatakan di IPTA dia punya silibus ataupun dia punya kurikulum tu lebih mantap, ataupun sebenarnya dia sama saja? Alright, okay. Kalau kita nak kata sama saja, saya rasa mungkin ada different. Okay. Di mana kalau di IPTS ni dia lebih agresif dalam pembentukan, okay, bukan saja akademik, tapi bukan juga saja akademik, sosial, daripada soft skill. Dia lebih banyak kepada projek, aktiviti, lagi satu aktiviti berkaitan dengan community service. Okay. Dia ada beberapa elemen yang dia akan sentuh, okey, dalam sistem pendidikan tu. Macam saya kata tadi, IPTS ni dia fokus kepada kualiti servis dia sendiri, dari segi facility dia, dari segi classroom dia, dari segi environment dia, supaya dia nak menarik pelajar-pelajar belajar ke tempat dia. Okay, sebab itulah kalau kita tengok contoh kalau dalam bidang sains, bidang-bidang engineering, bidang-bidang grafik dan sebagainya, Universiti IPTS ni akan menggunakan the latest equipment, latest machine, okay, latest facility, supaya dapat menarik pelajar-pelajar yang di luar untuk datang ke universiti mereka. Sebab mereka adalah business company. So business company ni dia perlukan ada more value compare to the government